Jadi kalau kita pilih wakil rakyat, sebenarnya apa yang kita nak paling utama daripada wakil rakyat kita? Kita tak nak dia tabur duit dekat kita. Kita tak nak dia datang bagi bantuan dan kita jadi bahan konten dekat TikTok. Kononnya susahnya lah kita, baiknya lah dia. Kita tak nak macam itu. Kita tak nak dia hanya muncul 2-3 minggu sebelum pilihan raya. Nampaklah semua. Kita tak nak. Yang kita nak ialah kita nak wakil rakyat kita bersuara untuk kita. Betul ke tidak? Susah macam mana pun kita tahu. Bukan semua yang wakil rakyat perjuangkan itu akan berjaya. Kita faham. Kalau dia bersuara untuk kita, kita faham dia ada halangan. Halangan dekat persekutuan, halangan dengan kerajaan negeri, kita faham semua. Tapi sekurang-kurangnya, bila kita bagi undi kepada dia, satu undi kita itu ada nilai yang besar. Bahawa bila sampai masa yang kita perlu dia bersuara untuk kita, walaupun kita ni tak ada apa-apa, walaupun kita mungkin orang susah, tapi kamu naik sebab aku, paling kurang kau bersuaralah untuk aku. Betul ke tidak? Itu salah satu sebab kenapa saya akhirnya dah bosan duduk dalam kerajaan. Kenapa saya dengan Nick rasa apa guna jadi wakil rakyat kalau kita tidak boleh bersuara dengan bebas. Setiap yang kita nak sebut itu ada saja orang kata, tapi yang ini salah ni tak boleh, nanti goyang kerajaan. Yang ini tak boleh sentuh. Sebab kami sedar asal usul kami, macam Nick kata tadi, kami ni tidak ada apa-apa. Masa Nick mula bertanding, masa saya mula bertanding, saya tak ubah seperti calon-calon yang akan diumumkan malam ini. Mereka tak ada nama, mereka tidak hebat, mereka adalah dari kalangan orang-orang biasa. Tapi oleh kerana rakyat telah angkat, rakyat jadikan kami, saya Nick, sebagai wakil rakyat, paling kurang kita kena bersuara perkara-perkara yang terbuku dalam hati rakyat. Ini presiden pergi bagi briefing apa pula tengah-tengah aku bagi ucapan ni? Tak apa. Presiden garang loh. Ngaku aku kena marah. Baik Jadi sebab itu, dalam proses untuk kita pilih calon-calon, kita melalui tapisan demi tapisan demi tapisan. Kalau orang kata kita tak ada calon, sebenarnya saya dengan Nick dan Syukri ada masalah besar. Kerana yang memohon untuk jadi calon tu ramai. Ada 73 orang yang memohon. Dan bila yang memohon itu 73 orang, sebahagiannya adalah sangat berkelayakan. Jadi dia menyusahkan lagi kami. Tapi kita tapis dan kita lalui proses itu. Dan kita berharap selepas ini bila kita umumkan satu demi satu, hasrat bersama masuk dalam pilihan raya negeri Johor buat kali pertama ini ialah kita nak tunjukkan bahawa dalam kita memilih calon, yang paling penting bagi kita, setelah kita uji dia ada latar belakang yang baik, setelah kita tengok sebenarnya dia ada potensi untuk jadi pemimpin, yang paling penting saudara-saudari, kita nak pastikan imbangan mereka itu yang mereka boleh jadi suara rakyat biasa. Kami tak perlukan ahli politik lagi ramai dalam bersama, dah pening lah pun. Yang kita perlukan ialah orang biasa daripada kalangan rakyat biasa, supaya bila mereka masuk dan kalau ditakdirkan we have miracles, tiba-tiba ada calon kita menang, yang itu saya yang pengsan dululah. Kalau ada calon bersama menang, aku pengsan satu malam. Katakanlah ada calon kita yang menang, yang kita nak pastikan ialah mereka tidak walak kepada saya. Mereka tidak bodek presiden. Mereka tak takut dengan Nick Nazmi. Mereka hanya takut kepada pengundi-pengundi mereka sahaja. Walau susah macam mana pun, walau yang pemimpin di atas itu ada pendirian parti, tapi kalau mereka rasakan isu di bawah itu sangat penting diberikan suara kepada rasa rakyat,
mereka perlu terus bersuara. Jadi, korang bukan nak dengar aku berceramah ni dah, korang nak tengok calon. Baik. Akhirnya begini. Kita dah nak mula umumkan calon kan. Akhirnya begini. Saya tak tahu pandangan yang datang malam ini, pandangan pengundi, pandangan yang menonton. Saya tak tahu. Bila saya dan Nick buat keputusan untuk memulakan bersama, kami faham bahawa kami bermula daripada bawah, daripada kosong. Saya bersedia bila kita mula turun ceramah jumpa orang, saya bersedia terima hakikat kalau yang ada tu hanya 5 orang. Tak apalah, 5 orang pun 5 orang lah. Sebab saya dan Nick, kami telah buat keputusan bahawa sumbangan paling besar yang saya dengan Nick, Syukri Razak dan kawan-kawan yang lain boleh buat pada ketika dan peringkat ini kepada negara ialah menyediakan satu platform politik yang tidak toksik. Platform politik yang kembali kepada rakyat, bukan soal bergaduh dan juga percaturan politik siapa nak jadi apa. Supaya pengundi-pengundi ada pilihan sebenarnya. Kita tak mahu pengundi kita masuk pilihan raya, mereka terpaksa memilih yang mereka kurang suka sebab yang mereka suka tak ada langsung. Bila dia pilih, dia tengok yang ini pun aku tak suka, yang ini pun aku tak suka, yang ini aku tak suka, tapi okeylah sikit. Kita tak nak macam itu. Kita nak bila dia undi sebab dia yakin calon ini, parti ini boleh menjadi wakil rakyat yang baik kepada mereka. Jadi sebab itu kita tahu proses itu panjang. Kita faham bahawa bersama dan kancil mungkin ambil masa yang lebih panjang untuk mula ada kesan dalam pilihan raya. Tapi tak apa. Sebab saya dan Nick dah buktikan bahawa jawatan itu bukan segala-galanya. Kita orang happy saja, okey saja melepaskan semua, bermula daripada kosong. Tak ada masalah. Jadi kalau orang tanya saya, apa matlamat kami masuk dalam pilihan raya negeri Johor, bagi saya ada 3. Yang ini matlamat bersama, ada 3. Pertama, kita nak bagi pilihan kepada rakyat dan juga membuktikan kepada rakyat bahawa di kalangan ahli politik dan arena politik negara masih ada lagi parti-parti politik yang sanggup turun bertarung bukan demi kuasa dan bukan demi jawatan, semata-mata untuk menjadi suara kepada rakyat. Sebab kami yakin kalau tak menang hari ini, insya-Allah bulan depan, kalau tak menang bulan depan, insya-Allah tahun depan, saya yakin dalam tempoh 6-7 tahun, insya-Allah bersama akan menang besar di seluruh negara saudara-saudara. Jadi yang penting kita nak masuk, kita nak buat yang terbaik supaya rakyat nampak walaupun mereka kecil, walaupun mereka baru, walaupun mereka miskin, tapi mereka ada semangat yang kuat, dia kerja betul-betul untuk meyakinkan rakyat. Itu matlamat pertama. Matlamat kedua, kita nak buktikan bahawa calon-calon, orang-orang yang tampil ke hadapan untuk menjadi calon dalam pilihan raya mestilah rapat dan mirip kepada suara rakyat. Calon-calon ini bukanlah calon-calon yang naik dalam parti politik. Dia bukan soal kerjaya politik dan juga jawatan parti-parti politik. Kita nak tunjukkan bahawa sebenarnya ramai anak-anak Malaysia yang Melayu, Cina, India yang berpendidikan tinggi, yang ada dalam negara, luar negara, yang bila mereka diberi peluang dan dipanggil, mereka sanggup meninggalkan jawatan yang besar semata-mata untuk menawarkan diri berkhidmat untuk rakyat. Sebab itu kita buat permohonan secara terbuka. Sebab kita nak hantar mesej itu kepada orang ramai di luar bahawa zaman akan berubah selepas ini. Zaman yang mana untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi pemimpin, kamu kena menghabiskan masa mencium tangan dan menjilat dalam parti-parti politik. Zaman itu insya-Allah akan ditamatkan oleh kancil, saudara-saudara.
Kita nak tunjukkan kalau kamu cerdik, kalau kamu rajin, kalau kamu ikhlas, akan ada ruang melalui platform Parti Bersama yang kamu boleh menawarkan diri untuk kamu menjadi wakil rakyat, bukan untuk jadi ketua, bukan untuk jadi orang besar, tetapi untuk penggal itu kalau kamu menang, kamu adalah hamba kepada rakyat dan berkhidmatlah dengan yang sebaik mungkin. Saya berdoa selepas ini bila kita tunjukkan satu demi satu, umumkan satu demi satu, saudara-saudari boleh tengok sebenarnya ada yang muda, ada yang tua, ada yang berpengalaman lama dalam aktiviti masyarakat, ada yang betul-betul berjawatan tinggi. Mereka ini bila kita gabungkan, insya-Allah mereka boleh jadi tawaran yang baik kepada pengundi-pengundi dalam pilihan raya ini. Alhamdulillah daripada 15 calon yang kita akan umumkan itu, kita ada tersasar sedikitlah daripada sasaran ideal kita. Contohnya, kita nak pastikan bahawa 70% daripada calon-calon bersama selepas ini berumur 50 tahun ke bawah. Sebab kita nak pastikan, biarlah kumpulan paling besar ni, kumpulan-kumpulan yang di dalam umur antara 20-an ke 50-an. Jadi mereka lah yang rakyat paling besar, mereka yang paling banyak nak berdepan dengan masalah rakyat. Sebaiknya wakil rakyat betul-betul melambangkan kumpulan rakyat inilah. Jadi kita memang letakkan sasaran calon-calon kita sebaik-baiknya 70% berumur 50 tahun ke bawah. Kami tersasar sebanyak 3%. Calon-calon kita yang berumur 50 tahun ke bawah adalah sebanyak 67%. Okeylah untuk kali pertama. Ada yang bawah 30-an, ada yang dalam 20-an ada. Ada yang Gen Z, ada yang Millennials, ada yang Gen X. Dan saya boleh umumkan, kita tidak ada seorang pun calon daripada boomers, saudara-saudara. Semua Gen X ke bawah. Yang kita tersasar lebih banyak sedikit ialah calon wanita. Sebaiknya kita nak 50% calon kita ialah calon wanita. Itu memang aspirasi dan hasrat kami. Sebabnya pun sama. Ramai rakyat adalah wanita. Macam mana orang lelaki nak bercakap bagi pihak wanita? Susahlah. Dia mesti sebaik-baiknya calon itu dia ada dekat sedikit dengan jumlah rakyat yang wanita di negara ini. Kita kata 50%. Saya minta maaf, kita hanya dapat mencapai 20% kali ini. Dan salah satu sebabnya ialah kerana memang calon wanita banyak tak memohon. Jadi kepada yang menonton, kepada orang Johor, kepada wanita-wanita yang ingin berkhidmat, proses permohonan calon itu masih lagi berjalan. Saya minta selepas ini seberapa ramai wanita yang mahu menjadi suara kepada rakyat terus memohon untuk menjadi calon bersama supaya dalam pilihan raya akan datang jumlah calon bersama dari kalangan wanita itu semakin menghampiri angka 50% yang kita sasarkan. Jadi matlamat pertama, kita nak bagi pilihan kepada rakyat. Matlamat kedua, kita nak cari calon-calon dan bakat-bakat terbaik daripada kalangan orang biasa supaya politik dikembalikan kepada orang biasa. Matlamat ketiga dan matlamat terakhir saya lah, dan berkempen dengan baik tanpa kita perlu ambil wang dan rasuah, saudara-saudara. Saya nak tunjukkan bahawa kalaupun kita tidak ramai, kita tak macam parti lain ada juta-juta orang. Tapi kalau ahli bersama dan sukarelawan yang membantu kami dan rakyat yang menyokong kami, kalau kita ikhlas dan kita betul-betul buat kerja secara cekap dan rajin, kita akan berjaya jalankan kempen yang lebih baik pun daripada mereka yang menghabiskan berjuta-juta, saudara-saudara. Sebab saya nak buktikan bahawa pandangan bahawa politik ini mesti korup,
Politik ini mestilah bertuankan kepada orang yang ada duit. Semua itu karut, saudara-saudara. Tapi yang jadi mangsa ialah jentera dan sukarelawan kita lah. Kerana semua kena bayar sendiri. Jadi saya ucap terima kasih malam ini dan setiap hari selepas ini kepada semua sukarelawan dan ahli bersama yang datang dari seluruh negara berkampung di Johor, kerana saya tahu anda bayar sendiri semuanya. Tadi ada calon datang. Dia nak t-shirt lah untuk pasukan dia. Dengan selambanya, pasukan kempen kita kata kena bayar. Berapa? Bayar macam orang lain. Satu t-shirt RM30. Kalau kita boleh dapatkan budaya ini, dan kalau reaksi dan juga tindak balas daripada pengundi memberi kepercayaan kepada calon-calon bersama dalam pilihan raya negeri ini, itu bermakna tidak ada alasan lagi untuk parti-parti politik selepas ini memberi alasan politik wang dan rasuah itu adalah satu keperluan berpolitik dalam negara kita. Sebab itu malam ini calon-calon sebenarnya telah semua tanda tangan aku janji dan juga pengisytiharan harta mereka. Saya tahu siapa yang kaya, saya tahu siapa yang miskin. Dan tepat jam 10 malam bagi mereka yang menonton, sama juga orang yang ada kat sini semua ni, tepat jam 10 malam, pengisytiharan harta mereka boleh kita semak dan akses di laman bersama.org. Tengok satu-satu. Dan kalau mereka menang, ditakdirkanlah, wallahualam, kalau Allah nak bagi rezeki tengok menang, saudara-saudari perhatikan mereka. Kalau sekarang mereka ada kereta Proton, kalau setahun tiba-tiba dia ada kereta Mercedes, sila laporkan dekat saya. Kita tahu berapa harta mereka, berapa duit dalam bank mereka, dan tidak cukup dengan pengisytiharan harta daripada calon-calon kita. InsyaAllah habis saja kempen selama 2 minggu, bersama akan berkongsi dengan seluruh rakyat Malaysia keseluruhan perbelanjaan kempen dan juga sumber dana kempen, saudara-saudara. Kami tak takut dan kami tak ada apa nak sembunyikan, sebab saudara-saudari pun tahu dana itu datang daripada saudara-saudari. Dana itu datang daripada RM20 yang ahli bayar. Dana itu datang daripada RM10, RM20, RM30 yang disumbangkan tiap-tiap hari oleh ahli dan juga rakyat yang menyokong kita. Dana itu disumbangkan oleh orang yang membeli meja untuk menyumbang kepada dana pilihan raya. Sebab itu malam esok saya tak ada di Johor, saya kena balik ke Kuala Lumpur. Terima kasih semua yang telah membeli meja. Semua telah sold out dan kita berjaya mengutip RM250,000 dalam tempoh 3 minggu, saudara-saudara. Dan ingatan kepada calon-calon yang benderanya, yang depositnya, yang bahan kempennya, semua itu bukan duit saya, bukan duit Nick, bukan duit Toke. Itu adalah sumbangan rakyat-rakyat yang kecil yang bagi RM10 tiap-tiap hari. Sebab itu kalau saudara-saudari menang, kalau tak menang pun dalam tempoh 2 minggu ini, macam saya dan Nick sebut semalam, kerjalah sampai pingsan, saudara-saudari. Kerana saudara-saudari mengangkat harapan rakyat biasa di luar sana yang sebenarnya nak tengok masih ada harapan dalam politik Malaysia ini. Jadi akhir sekali saya tak ada pantun dan saya tak suka pantun yang Zaim bagi tadi. Aku pun tak faham apa aku cakap tadi. Saya nak tutup begini kepada seluruh rakyat Johor, pengundi-pengundi. Kami datang dan kami akan usaha sebaik-baiknya untuk memenangi kepercayaan pengundi-pengundi di Johor, insya-Allah. Kami akan buat yang terbaik. Kami berharap supaya calon-calon kita, juru kempen kita, bukalah pintu kepada kita. Tanyalah kami, dengarlah kami, berilah peluang. InsyaAllah kepercayaan itu tidak akan kami sia-siakan. Kalau berjaya, insyaAllah kami akan ingat sampai bila-bila, kerana bermakna tapak pertama kancil bermula daripada Johor dan Selatan. Dan kita berharap
Kalau selama 3-4 tahun rakyat Malaysia ditakut-takutkan dengan gelombang hijau daripada utara dan timur, kami harap dalam pilihan raya negeri Johor ini akan ada cerita dan naratif baru bahawa ada satu gelombang kuning daripada selatan, saudara-saudara. Kami akan cuba yang terbaik, calon kami akan jaga dengan terbaik. Kalau amanah itu diberikan, insya-Allah kami tak sia-siakan. Kalau kami belum cukup dapat kepercayaan dan mandat daripada pengundi-pengundi, kami berbesar hati, terbuka hati kerana kami faham tak pernah berlaku parti berumur 40 hari masuk pilihan raya 15 kursi, saudara-saudara. Kami faham dan kami berjanji apa pun yang berlaku dalam pilihan raya kali ini, insya-Allah kancil sekali kami masuk ke Johor, insya-Allah kami akan kekal berada di bandar dan di kampung di seluruh Johor dalam pilihan raya akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mic ini betul-betul dia tarik suara aku. Kalau gaya macam ini 2 hari lagi saya akan hilang suara. Jadi selepas ini saya harap Saudara Syukri akan umumkan calon seorang perseorang, satu persatu dengan biodata dan juga profil mereka. Saya berharap semua yang menonton dan yang ada di sini dan yang berada di seluruh Johor, kalau ada kelapangan dan kesempatan, tampillah bersama-sama menjadi jentera dan sukarelawan calon-calon kancil selepas ini, supaya tempoh 2 minggu ini kita boleh manfaatkan sebaik-baiknya. Boleh? Baik, ha? Last kali. Dalam tempoh 4 minggu yang lepas, semua orang tak tahu nak jerit apa. Saya memang tunggu sebab saya nak tengok orang nak, tapi parti politik lah kalau pergi mana-mana ceramah, orang yang dengar tu semua dia nak menjerit kan? Baik. Malam ini, yang kita akan gunakan bermula daripada pilihan raya negeri Johor. Saya akan sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Johor. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sebut bersama. Boleh? Kuat-kuat. Yang ini kita akan cuba budayakan kerana kita tak naklah jerit yang negatif-negatif ni. Ayuh untuk kita bersama ini adalah laungan dan juga janji kita untuk dalam politik ini kita tumpu benda-benda yang bersemangat positif saja. Boleh tidak? Okey, baik. Ayuh! Ayuh! Okey, sekali lagi kuat lagi. Macam ini susah kan hilang deposit kan kita? Okey, saya jerit sekali lagi. Ayuh! Ayuh! Okey, last sekali. Ayuh! Ayuh! Dan insya-Allah kita ulang tiap-tiap malam selepas ini. Terima kasih. Sese, nandri, wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.